Skuad Harimau Malaya sedang menanti berita baik menjelang perlawanan seterusnya pada tahun ini. Skuad kendalian, Peter Klamovski, telah pun menamatkan saingan kumpulan F, pusingan kelayakan akhir Piala Asia 2027 dengan 9 mata. Kedudukan di tangga kedua ini bagaimanapun tidak cukup untuk memastikan pasukan kebangsaan layak ke Piala Asia 2027 dengan Vietnam mara selaku juara kumpulan. Skuad negara kini digegarkan dengan beberapa kabar angin selepas difahamkan beberapa pemain baharu dijangka bakal memperkuatkan Harimau Malaya dalam masa terdekat. Laporan daripada wartawan Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam mendedahkan bahawa pasukan kebangsaan bakal menerima seorang lagi pemain warisan baharu. Malaysia dijangka bakal diperkuat dengan kehadiran seorang tonggak warisan baharu. Ini saya bawakan secara eksklusif, ujarnya lagi. Zulhelmi turut menyatakan bahawa pemain yang dimaksudkan itu berdarah campuran Australia-Malaysia menerusi perkongsian terkininya. Bukan itu sahaja, Klamovski juga menyatakan bahawa Harimau Malaya bakal menerima sentuhan dua pemain naturalisasi baharu, iaitu Bersun da Silva dan Giancarlo Gallifuoco. Namun setakat ini, masih tiada pengumuman rasmi daripada Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, berhubung status tiga pemain ini untuk menyertai Harimau Malaya, jadi sama-sama kita nantikan kebenaran ini.